Pulang kampung dia pun tidak balik pun dia teriak. Pandai itu dia menceritakan belakang orang. Si buruk-buruknya tempat kami sini. Jadi orang kampung itu macam tidak aja penagih yang ada. Kenapa tapi cari dalam kampung kau tuh orang sabu kan? Yang kami sini dalam kawasan kampung, kenapa kata bawa kami boleh polisi cek kancing? Kimak, orang kampung pajak belakang jelas sama kawan-kawan ya, ada kaki yang perabot camus itu, orang kampung itu. Anjing betul. Tengok tuh orang kampung kau, yang kau biar cakap di sana. Sampai kampung banyak tuh sabu kan itu.